Oh, maksudnya hal urusan pernikahan di Malaysia dah settle lah. Dah settle. Maksudnya dah sah lah. Ya. Okey. Alhamdulillah, selepas lebih setahun hidup berpoligami, Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akhirnya mengesahkan pernikahan di antara Marissa Dania dan juga Ahmad Aslam. Pengesahan tersebut perlu dilakukan memandangkan Aslam dan Marissa berkahwin di Songkla, Thailand pada 27 Disember 2023. Tak nak cerita panjang, jom kita dengar penjelasan Tuan Badan iaitu Ahmad Aslam mengenai perkara ini. Aslam dah selesai ke Aslam? Dah selesai. Tak ada apa pun. Hari tu kan saya dah cakap. Posisi kali Alhamdulillah kes dah selesai. Alhamdulillah. Lepas ni ada posisi sebelum tu. Tak ada. Oh, maksudnya hal urusan pernikahan di Malaysia dah settle lah. Dah settle. Maksudnya dah sah lah. Ya. Okey. Dia memang dasar dah. Ikut hukum syarak memang dasar. Cuma perkasan undang-undang je lah. Alhamdulillah semua dah settle lah. So sijil semua memang dah ada lah kan? Sijil nikah Malaysia lah kan? Saya dah tak ada apa nak cakap dah. Sampai sini je. Tak ada apa saya nak komen dah. Terima kasih banyak. Nampaknya Aslam dan juga Marissa berhati-hati dalam memberi kenyataan. Tak apa, kita dengar sendiri penjelasan peguam syar'i yang dilantik mereka. Hari ini siasatan, Alhamdulillah Mahkamah luluskan permohonan mengikut Seksyen 231A pengesahan nikah poligami luar negara tanpa kebenaran. Jadi pernikahan Cik Aslam dan Puan Marissa adalah sah mengikut hukum syarak dan undang-undang dan boleh didaftarkan. So selepas ini apa yang dia kena buat? Dia kena daftarkan pernikahan. Itu bila tu? Baru sah dia kena daftar. Bila-bila secepatnya lah di pihak dengan Jawi. Jabatan Agama Islam Wilayah. So kita boleh tulis yang pernikahan Aslam Marissa sudah sah disusun undang-undang Malaysia. Ya betul, boleh. Walaupun tak ada dokumen yang mengesahkan lagi. Dokumen di Thailand adalah sah. Mahkamah dah sahkan dokumen di Thailand. Tuan, macam tadi Tuan ada kata yang pengesahan nikah ni adalah sangat penting kan? Betul, sangat Kalau betul. kata Marissa meninggal anak dan sebagainya kan? Betul. Adakah itu satu hint yang Marissa sedang hamil kan? Oh, tak. Itu tak, Tuan tak tahu? Itu saya bagi contoh. Sebab dia berkait dengan perwalian. Kalau siapa pula nanti, kalau anak tu dah besar, siapa nak walikan? Kalau nikah tak sah, kalau salah seorang daripada kedua-dua pihak ni meninggal, siapa pula yang nak jadi harta pusaka, nak mewarisi itu semua tu kan. Jadi benda-benda yang berkait dengan perwalian, nasab, keturunan sangat penting di sisi agama. So bukan hamil lah. Sebab dia hamil baru difailkan. Bukan, harus hamil. Tapi ada tak dia orang cakap kenapa selepas 2 tahun baru dia orang nak filekan nak ni mengesahkan pernikahan ni? Itu saya tak pasti. Tapi yang pasti kena tanya pihak-pihak lah.